Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita kan terpisah, kenangan bersama tiada kami lupa. Februari 1977 merupakan tarikh yang penuh bermakna bagi Haji Muhammad Sanib dan pasangannya apabila mereka dikurniakan seorang cahaya mata perempuan yang dinamakan Iswani binti Muhammad Sanib. Iswani binti Muhammad Sanib atau mesra digelar Cikgu Iswani merupakan anak jati Firda Bukit Ramun, Kulai Johor. Beliau memulakan alam persekolahan di Sekolah Kebahasaan LKTP Bukit Ramun pada tahun 1984 hingga 1989. Seterusnya, beliau meneruskan persekolahan di Sekolah Menengah Kebahasaan Sultan Alauddin sehingga tingkatan 3 pada tahun 1990 hingga 1993. Semasa di tingkatan 4 pula, beliau telah menyambungkan pelajaran di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Perjalanan menuntut ilmu tidak terhenti di situ sahaja. Beliau meneruskan pengajian dalam program matrikulasi selama 1 tahun bermula pada tahun 1996. Selepas beliau menamatkan pengajian di Kolej Matrikulasi, beliau meneruskan lagi pengajian beliau dalam bidang ijazah sarjana muda perakaunan pada tahun 1997 hingga 1999 di Universiti Putra Malaysia. Minat yang mendalam untuk menjadi seorang pendidik serta sokongan yang padu daripada ahli keluarga telah mendorong Cikgu Iswani untuk meneruskan pengajian beliau dalam Diploma Pendidikan pada tahun 2000. Selepas menamatkan pengajian beliau memulakan karier sebagai seorang pendidik di Sekolah Menengah Batu Sapi Sadakan Sabah bermula pada tahun 2000 hingga 2004. Selepas itu, beliau berhijrah semula ke negeri asal beliau dan telah berkhidmat di Sekolah Menengah Kebahasaan Seri Pinang selama 18 tahun bermula pada tahun 2004. Pada 2022, beliau telah berpindah ke Sekolah Menengah Kebahasaan Bandar Putra II dan berkhidmat sebagai pendidik di sana selama 1 tahun. Rezeki tak salah alamat. Beliau diberi peluang sekali lagi untuk berkhidmat di SMK Seri Pinang sebagai penolong kanan pentadbiran selama 2 tahun. Dalam sibuk menggalas tanggungjawab sebagai PK1, beliau telah mengambil peluang untuk mengikuti kursus National Professional Qualification for Educational NPQEL atau dikenali sebagai Profesional Pemimpin Pendidikan Kebahasaan dengan satu tujuan iaitu menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang pentadbiran. Kini, hasil daripada kursus yang telah disertai telah membawa beliau untuk menempuh cabaran yang baru apabila beliau telah diberikan amanah untuk menggalas jawatan sebagai pengetua di SMK Indapura Kulai Johor bermula pada 26 Februari 2025. Berkat kegigihan, kewibawaan dan kesabaran sebagai seorang pendidik telah membuahkan hasil apabila beliau telah menerima pelbagai anugerah termasuk Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2003 di SMK Batu Sapi dan 2011 di SMK Seri Pinang. Selain itu, beliau juga merupakan guru cemerlang dalam mata pelajaran perakaunan pada tahun 2008. Bercerita pula kisah cinta Cikgu Iswani. Beliau telah bertemu jodoh dengan pilihan hatinya, Muhammad Faisal bin Arsad pada 20 Ogos 2005. Hasil perkahwinan tersebut, mereka telah dikurniakan 4 orang cahaya mata yang menjadi penyeri dalam kehidupan mereka. Enjoy your life. Kerja kerana Allah merupakan kata-kata motivasi Cikgu Iswani
khas buat semua warga Seri Pinang. Terima kasih Cikgu atas segala sumbangan, pengorbanan dan ilmu yang tidak pernah jemu dikongsikan untuk semua warga Seri Pinang. Jangan pernah lupakan kami di sini. Jangan pernah padamkan memori kenangan kita bersama. Kami di sini sentiasa mendoakan kejayaan buat Cikgu Iswani. Sayonara Cikgu Iswani.